Format baru World Cup 2026 buka peluang untuk pasukan underdog menjadi juara. Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan aku, host korang iaitu Zonan dalam The Blue Podcast Malaysia. Jadi Piala Dunia hampir bermula, lebih kurang mungkin dalam 3 bulan ataupun 4 bulan lagi. Jadi ini adalah konten aku dalam siri yang pertama mengenai Piala Dunia lah ataupun World Cup. Dalam episod ini aku nak explain sikit lah berkenaan dengan format baru World Cup lah sekarang ni yang kita tahu dah di-expand kepada 48 tim kan. Jadi korang dengar lah, dan adalah beberapa lagi episod yang lain nanti aku akan bagi tahulah kemudian. Ada mungkin dalam 10 episod lah berkenaan dengan World Cup. Dan ada juga konten-konten yang lain lah berkenaan dengan Piala Dunia juga. Jadi selama hampir 100 tahun, trofi Piala Dunia selalunya menjadi milik nama-nama besar yang sama, iaitu seperti pasukan Brazil, pasukan Jerman, pasukan Itali, pasukan Argentina. Tapi pada 2026 nanti ni, iaitu di Mexico, Kanada, USA, tradisi ini mungkin akan berubah. Dengan format kontroversi 48 pasukan, adakah kita akan menyaksikan juara dunia dari kalangan pasukan yang tidak pernah kita duga ataupun tidak pernah kita sangka? Inilah caranya bagaimana pasukan-pasukan yang dianggap lemah kini mempunyai laluan paling realistik dalam sejarah untuk menjadi juara dunia. Jadi lupakan semua benda yang anda tahu tentang Piala Dunia sebelum ni, iaitu sebelum edisi 2026 lah. Pada edisi 2026 ini yang akan dihostkan seperti yang aku cakap tadi, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, ianya bukan sekadar kejohanan biasa. Ia adalah satu revolusi bola sepak. Cuba korang bayangkan ada 48 pasukan, bukan lagi 32. Jadi jumlah perlawanan pula melonjak daripada 64 perlawanan kepada 104 perlawanan. Ini adalah Piala Dunia yang terbesar, yang terpanjang, yang terlama sekali dan mungkin sekali yang paling kita tidak jangka dalam sejarah. Sejak 32 format diperkenalkan pada tahun 1998, kita semua sudah biasa dengan 8 kumpulan, di mana 2 pasukan teratas akan mara ke pusingan ke-16 dan seperti yang lain lah, kemudiannya ke quarter final, semi final dan juga final. Formulanya ringkas dan kejam. Menang ataupun pulang, itu adalah pilihan yang ada lah untuk setiap pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia. Tiada ruang untuk melakukan kesilapan, tetapi sekarang ni dengan tambahan 16 pasukan, timbul satu persoalan yang besar. Macam mana format ini akan berjalan? Adakah kualiti permainan akan merosot? Dan yang paling penting, adakah kita akan tengok lebih banyak perlawanan berat sebelah antara pasukan gegasi, pasukan pilihan dan juga pasukan underdog ataupun pasukan kerdil? Mungkin yang belum pernah pun beraksi dalam Piala Dunia sebelum ni. Jadi ramai yang risau sebenarnya bahawa format baru ni akan merendahkan kualiti saingan Piala Dunia. Lebih banyak pasukan bermakna lebih banyak negara baru ataupun negara yang biasanya menjadi penonton sahaja. Namun di sebalik kerisauan ini, ada satu potensi yang sangat menarik sebenarnya. Potensi untuk untuk mempunyai lebih banyak drama, lebih banyak kejutan dan kemunculan wira-wira yang kita mungkin takkan sangka langsung pun sebelum ini. FIFA sendiri telah memperkenalkan satu peraturan baru yang akan mengubah terus dinamik persaingan, satu peraturan yang menjadi kunci pembuka pintu kepada pasukan-pasukan yang selama ini dianggap hanyalah sebagai pasukan pelengkap jadual. Peraturan inilah yang kita akan bongkar sebentar lagi. Okey. Membongkar kod kunci rahsia peringkat ketiga. Okey. Jadi bagaimana sebenarnya format baru ni berfungsi? Mari kita fahamkan betul-betul dululah. Sejumlah 48 pasukan akan dibahagikan kepada 12 kumpulan lah, daripada kumpulan A sehinggalah kumpulan L. Dengan setiap kumpulan mempunyai 4 pasukan. Setakat ini nampak macam biasa kan, macam yang 32 pasukan format yang sebelum ni lah. Setiap pasukan akan bermain 3 perlawanan di peringkat kumpulan. Sama je macam yang dulu. 2 pasukan yang teratas dari setiap kumpulan, iaitu 24 pasukan, akan terus layak secara automatik ke pusingan kalah mati. Di sinilah kuncinya. Untuk melengkapkan pusingan 32 yang baru diperkenalkan ni, kejohanan ini memerlukan 8 lagi pasukan. Okey, 8 slot ini akan diberikan kepada pasukan di tempat ketiga terbaik. Maksudnya daripada 12 kumpulan itu,
8 pasukan yang berada dalam tempat ketiga yang terbaik akan dapat slot untuk layak kepada pusingan 32 ataupun 32 yang terakhir lah dalam Piala Dunia. Jadi inilah dia peluang kedua yang tidak pernah wujud pada tournament sebesar ini, iaitu pada tournament di Piala Dunia lah sebelum-sebelum ini. Okey, cuba korang fikirkan apakah kesannya sebenarnya di sebalik sistem ini. Dulu, kalau satu pasukan dia seri sekali, lepas tu dia kalah sekali, perlawanan terakhir biasanya akan menjadi satu macam perlawanan pelengkap jadual je lah. Sekarang, dengan adanya slot untuk tempat ketiga, setiap mata, setiap gol dan setiap perlawanan itu menjadi sangat penting. Satu pasukan tak perlu lagi menjadi terlalu sempurna untuk mara. Mereka cuma perlu jadi cukup bagus dalam peringkat kumpulan awal lah. Satu kemenangan dan satu seri mungkin sudah cukup memedai untuk membawa mereka ni ke pusingan kalah mati, iaitu 32 pasukan yang terakhir lah. Dan ini bergantung juga kepada keputusan di kumpulan lain lah. Okey, jadi ini sebenarnya mengubah sepenuhnya lah falsafah peringkat kumpulan. Ianya bukan lagi sekadar perlumbaan untuk menjadi juara ataupun naib juara. Ianya kini sekarang menjadi pertarungan 3 peringkat, merebut kelayakan automatik, berjuang untuk menjadi tempat antara pasukan tempat ketiga yang terbaik dan kena elak lah untuk menjadi tempat ataupun menjadi pasukan yang paling corot dalam kumpulan. Jadi dinamik ini akan mewujudkan lebih banyak perlawanan yang sengit sehingga wisil penamat terakhir dan akan mengurangkan risiko perlawanan mati ataupun pakatan sulit ataupun perancangan yang kita nampak macam mengatur jadual ataupun mengatur perlawanan lah. Format ini juga akan memastikan setiap pasukan bermain sekurang-kurangnya 3 perlawanan dengan masa rehat yang seimbang. Jadi, kita akan teruskan dengan kebangkitan dark horse ataupun kita dalam bahasa Melayu kita panggil macam kuda hitam lah kan. Sekarang kita masuk bahagian yang paling seronok lah untuk aku bincangkan. Jadi, bagaimana peraturan ini secara langsung memberi kelebihan kepada pasukan underdog? Jawapannya ada kepada matematik dan juga strategi. Kita ambil contoh Morocco di Piala Dunia tahun 2022. Mereka mengejutkan dunia dengan melangkah ke pusingan separuh akhir. Bayangkan senario ini dalam format tahun 2026 ni. Sebuah pasukan seperti Morocco yang diundi dalam kumpulan C bersama pasukan gegasi seperti Brazil tidak lagi perlu menewaskan Brazil untuk layak. Mereka mungkin kalah kepada Brazil, tapi jika mereka berjaya menang ke atas 2 lagi pasukan yang lebih setara, peluang mereka untuk layak sebagai naib juara ataupun salah satu pasukan tempat ketiga terbaik sangat cerah. Jadi format ini membuka ruang untuk strategi khusus. Pasukan yang lemah boleh fokus untuk bertahan habis-habisan dan cuba untuk mencuri satu mata semasa menentang pasukan pilihan. Kemudiannya mengerahkan segala tenaga untuk menewaskan pasukan lain yang setaraf. Satu kemenangan 1-0 dan satu seri 0-0 sebenarnya sudah cukup untuk memberi 4 mata dalam peringkat kumpulan dan jumlah yang secara sejarahnya sangat kompetitif untuk mendapat slot di tempat yang ketiga. Mari kita lihat beberapa contoh pasukan yang berpotensi menjadi pembunuh gegasi ataupun giant killer lah dalam format ini. Berdasarkan dalam undian yang telah pun kita tahu, kita boleh nampak senario yang menarik lah. Contohnya Uzbekistan sebagai salah satu kuasa bola sepak baru Asia. Mereka akan membuat penampilan sulung di Piala Dunia. Uzbekistan kini diletakkan dalam kumpulan K bersama dengan Portugal dan juga Colombia. Dalam format lama, ini nampak macam misi mustahil. Tapi dalam format tahun 2026 ini, laluan mereka nampak macam lebih realistik. Katakanlah pasukan tempat keempat, maksudnya tempat pasukan yang selain daripada Portugal, Colombia dan juga Uzbekistan. Selain daripada itu, ada DR Congo lah ataupun negara Kongo kan. Uzbekistan boleh fokus untuk menewaskan Kongo dan cuba mencuri satu mata daripada Colombia. Dengan 4 mata, impian untuk layak ke pusingan 32 terakhir bukan lagi angan-angan. Contoh yang lain, Norway. Kita nampak selama ini Norway macam sering gagal layak kerana saingan sengit di Eropah lah. Tapi kini dengan adanya bakat, aku boleh katakan sebagai macam golden generation lah untuk pasukan Norway seperti Erling Haaland dan juga mungkin Martin Odegaard, mereka ada senjata untuk mengancam mana-mana pasukan pun. Norway diundi dalam kumpulan I bersama Perancis dan juga Senegal.
Menentang Perancis ataupun France mungkin sukar, tapi perlawanan menentang Senegal dan pasukan yang selain daripadanya, dan salah satu lagi daripada pasukan kumpulan F itu akan menjadi penentu lah. Kualiti individu Haaland itu sendiri bermakna mereka boleh menjaringkan gol pada bila-bila masa lah. Sebenarnya satu aset yang berharga lah untuk pasukan Norway. Kalau kita nak bercerita pasal Piala Dunia ni, kita tak boleh lupakan jugalah pasukan daripada benua Afrika lah. Macam tadi aku dah cakap pasal Morocco kan. Tapi aku nak cakap juga pasal Ivory Coast lah, bekas juara AFCON ataupun Piala Negara-Negara Afrika. Ivory Coast ni mempunyai kekuatan fizikal dan juga bakat teknikal lah. Mereka berada dalam kumpulan E bersama Jerman, Ecuador dan juga Curacao. Walaupun Jerman sebenarnya adalah pilihan utama dalam kumpulan E ni, pertembungan di antara Ivory Coast dan juga Ecuador akan menjadi sangat sengit. Kemenangan dalam perlawanan ini ditambah dengan kemenangan yang boleh kita jangkakan ke atas pasukan Curacao boleh meletakkan mereka dalam kedudukan yang selesa untuk layak ke pusingan seterusnya. Dan konklusinya sebenarnya, format ini mengurangkan elemen nasib buruk dalam undian lah. Ianya memberi peluang kepada pasukan yang tersusun, pasukan yang berdisiplin dan juga pasukan yang mempunyai strategi yang jelas walaupun tanpa bintang ternama. Sejarah dah membuktikan kejutan boleh berlaku seperti Korea Selatan pada tahun 2002 dan juga Costa Rica pada tahun 2014. Format pada tahun 2026 ini hanya akan meluaskan lagi ataupun memberikan ruang lagi yang besar kepada kisah dongeng seperti inilah untuk terus berulang. Jadi adakah sebenarnya ini lebih baik untuk bola sepak? Sudah tentu. Setiap perubahan besar pasti akan ada perdebatan. Adakah format 48 pasukan ini betul-betul bagus untuk bola sepak? Okey, di satu pihak sebenarnya kelebihannya jelaslah. Ianya menjadikan Piala Dunia lebih inklusif dan juga secara globalnya lah. Lebih banyak negara berpeluang merasai kemeriahan pentas terbesar bola sepak di dunia ni. Dan yang pasti akan menyemarakkan lagi minat sukan yang this beautiful sport lah di pentas dunia. Negara-negara yang menjadi pertama kali ke Piala Dunia seperti Curacao dan Haiti akan membawa semangat dan juga naratif baru yang menyegarkan. Bagi negara-negara Asia dan juga Afrika, penambahan slot ini adalah satu pengiktirafan yang sudah lama ditunggu-tunggu sebenarnya. Saingan di peringkat kumpulan juga dijangka lebih sengit lah dalam sehingga perlawanan yang terakhir. Tiada lagi pasukan yang bermain sambil lewa dalam perlawanan ketiga ataupun perlawanan terakhir di peringkat kumpulan lah, kerana perebutan slot tempat ketiga terbaik dalam akan memastikan sebenarnya setiap pasukan berjuang untuk mendapatkan setiap mata dan menjaringkan gol. Namun di pihak yang satu lagi ataupun di pihak yang lain, ada juga kerisauan yang munasabah sebenarnya. Ada yang berpendapat kualiti keseluruhan kejohanan mungkin akan menurun dengan kehadiran pasukan ranking rendah seperti yang aku cakap tadi lah, Curacao dan juga Haiti kan. Risiko perlawanan yang berat sebelah seperti kemenangan 8-0 ke atas Jerman ke atas Saudi Arabia pada tahun 2002 tu mungkin akan berulang dengan lebih banyak. Selain daripada itu, cabaran logistik untuk menguruskan 104 perlawanan di 16 bandar merentasi 3 negara iaitu USA, Kanada dan juga Mexico adalah amat besar. Tapi kalau kita kembali kepada persoalan utama, jawapannya mudah. Bola sepak adalah tentang impian dan juga ketidakpastian. Bukankah sebenarnya lebih menarik untuk menonton kejohanan Piala Dunia di mana lebih banyak pasukan mempunyai peluang realistik untuk mencipta kejutan? Bukankah keindahan Piala Dunia itu terletak kepada kemampuannya untuk melahirkan wira yang tak dijangka? Unexpected heroes from certain countries lah kan. Walaupun kualiti kualiti permainan secara puratanya akan sedikit menurun, potensi untuk drama ataupun untuk keterujaan akan meningkat secara mendadak. Dominasi kuasa-kuasa tradisional, kuasa-kuasa besar yang seperti yang kita tahulah, contoh Perancis, Brazil, Argentina mungkin akan tercabar. Bukan kerana mereka menjadi lebih lemah, tapi kerana lawan mereka ini mempunyai lebih banyak jalan dan strategi untuk terus hidup dan mara lebih jauh lagi di dalam Piala Dunia. Piala Dunia 2026 mungkin akan menjadi bukan lagi milik eksklusif untuk pasukan seperti Brazil, Jerman, Perancis ataupun Argentina, Spanyol, tapi ianya kini menjadi milik dunia dengan pintu yang terbuka lebih luas berbanding sebelumnya. Jadi aku nak tanya juga sebenarnya lah, apa sebenarnya kata-kata korang, apa sebenarnya pendapat korang? Format baru ini pada aku sebenarnya menjanjikan satu perkara lah.
Piala Dunia yang paling tidak dapat diramal dalam sejarah. Laluan ke final kini memerlukan 8 perlawanan lagi, bukan lagi 7. Pusingan yang ke-32 yang baru itu bermakna akan ada satu lagi pusingan kalah mati yang menjadi menjadi debaran lah. Pasukan yang bermula perlahan di peringkat kumpulan kini ada peluang untuk menebus kesilapan dan membina momentum lah untuk pusingan seterusnya. Mungkin kita tidak akan lihat juara di kalangan underdog pada tahun 2026. Mungkin pasukan gegasi masih lagi terlalu kuat lah untuk digugat. Tetapi buat pertama kalinya, peluang itu wujud secara nyata lah. Laluan itu dah ada. Dan yang lebih jelas berbanding sebelum ini. Itulah yang menjadikan sebenarnya Piala Dunia 2026 ini bagi aku sangat mengujakan lah. Aku memang sangat-sangat menantikan lah sebenarnya Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadinya sekarang ni aku nak dengar jugalah pendapat korang. Pasukan yang mana yang korang rasa boleh menjadi giant killer pada Piala Dunia 2026 ini? Adakah pasukan daripada Asia seperti Jepun ataupun mungkin juga Uzbekistan ataupun mungkin juga Wira daripada Afrika seperti Senegal ataupun Morocco? Kongsikan korang punya pendapat lah di ruangan komen. Dan jika korang suka mendengarkan analisis mendalam tentang dunia bola sepak macam ni, korang bolehlah tekan butang like dan juga subscribe lah. Dan aku nak ucapkan terima kasih lah kepada yang dah subscribe kepada channel aku ni. Dan nantikan lagi episod-episod yang lain berkenaan dengan Piala Dunia lah. Aku akan upload kemudiannya. So, jadi itulah saja daripada aku Zonan. This is the Blue Podcast Malaysia. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.